Dia kata min Quraisy. Apa yang kita tu kata Quraisy tu selalu? Apa ni Quraisy? Maksud Quraisy di sini ialah Bani Umayyah ataupun anak-anak cucu Marwan bin Al-Hakam. Selalu dalam buku-buku sejarah banyak dia sebut gitulah, iaitu anak-anak cucu Marwan. Sebab apa? Ada keliru kata sini ni. Perawi ni, datuk dia ni pergi ke Syam, tiba-tiba dia tengok anak-anak cucu Marwan ni hak muda-muda lagi memerintah di Syam. Dia kata barangkali demo ni lah maksud tu. Saya pun kata perawi di bawah dia tak tahulah, Tok lah lebih tahunya. Ada pula sebut gitu. Lagilah mereka itu pegang. Dia kata memang dah ni anak-anak cucu Marwan. Anak-anak cucu Marwan ni lah yang tak betulnya. Pasal apa? Di sini dia sebut ila Bani Marwan. Dan orang kita ni dia tak boleh benar. Kalau sebut dalam Bukhari, dalam Bukhari tu benar ada. Kata dia. Tak tengok dah maksudnya lagu mana tu. Dalam Bukhari tu. Sebut tu dalam Bukhari tu dia kata tu. Padahalnya orang tua ni kata barangkali asal boleh jadi mereka ni lah yang dimaksudkan. Boleh jadi itu sangkaan dia, perkiraan dia semata-mata. Bukan hadis tu tu. Tu lafaz hak kemudian tu mudraj bin rawi tu. Bukannya hadis. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya halakatu ummati ala aidi ghilmatin min Quraisy. Faqala Marwan, hak lafaz Nabi sekatanya. Bila Abu Hurairah kata, Marwan pun kata la'natullahi alaihim ghilmatan. Marwan tu sendiri kata laknatnya, kutuknya kepada budak-budak lagu tu. Abu Hurairah pun kata kalau saya nak sebut boleh sebut nama hak dia ni boleh sebut keturunan ni, tapi tak sebutlah. Perawi hak kemudian bawah lagi pada tu dia kata bakali hak ni bakali asal boleh jadi mengikut sangkaan dia. Adakah benda ni tepat? Apa yang kita nak kata Bani Marwan itu? Kalau Bani Marwan itu anak-anak cucu Marwan dan Abu Hurairah tu tahu bahawa ini anak cucu Marwan, tentu Abu Hurairah tak semaya alik belakang Marwan. Tentu Abu Hurairah tidak menggantikan Marwan ni. Ada ketikanya dia ganti Marwan menjadi gubernur di Madinah. Di zaman Sayyidina Uthman, di zaman Sayyidina Muawiyah, dia ganti Marwan, dia jadi gubernur di Madinah. Sering kali ketika Marwan tak ada, Abu Hurairah duduk di tempat dia. Tentu sekali Abu Hurairah kata ni dia tahu. Kalau saya nak sebut boleh. Kalaulah anak cucu Marwan, tentulah dia tidak akan terlibat dengan Marwan dulu lagi. Itu bermakna menguatkan kedudukan dia. Maknanya kalau kita perhati mulai dari situ, Abu Hurairah tidak anggap ini anak cucu dia. Kalau dia tahu daripada Nabi SAW tu, yang dia boleh sebut ni. Kalau betul-betul anak cucu dia, tentu dia tidak sekali dengan Marwan. Ni Abu Hurairah baik benar dengan Marwan. Dia jadi naib Marwan. Bila Marwan tu tak ada di Madinah, dia ganti. Lepas tu Marwan ni molek orangnya, sehingga Imam Malik jadikan dia tu sebagai hujah. Fatwa dia tu diambil dalam Muwatta' ke apa. Molek orang Marwan. Lepas tu hak sebut kata Marwan begini-begini, hadis lah dikatakan hadis. Itu tak ada satu pun yang sahih, maudhu' saja. Hak kata anak cucu dia gini-gini, tu tak ada satu pun yang sahih. Lepas tu yang kita duduk benci sangat ke Marwan tu, kata begini-gini dalam sejarah tu. Siapa Marwan tu? Siapa dia Marwan? Marwan ni menatu Sayyidina Uthman. Sebenarnya dia benci kepada Sayyidina Uthman situ. Tapi dia nak kata Sayyidina Uthman tu dia tak berani. Buat waktu besar sangat. Dia serai Marwan. Sebab apa? Kalau Marwan dia tak molek, maknanya Sayyidina Uthman pun tak molek juga. Apa yang lantik orang tak molek tu je. Lepas tu dia buat cerita pula hak cok ni, hak Sayyidina Uthman cok kata suruh bunuh orang ni. Marwan lah kata. Marwan curi cok muhur apa di khalifah, suruh bunuh orang ni. Itu semua cerita sejarah nak memburukkan Sayyidina Uthman sebenarnya. Tetapi apa ni, dia tak berani hak tu. Orang kita katalah pukul anak sindir menantu. Hak sebenarnya nak pukul Sayyidina Uthman, tapi dia tak berani. Dia serah hak ni dulu. Secara tidak langsung apabila orang terima Marwan ni jahat, tak molek, dia akan melarat.
Jadi orang akan tanya, apa yang Sayyidina Osman begitu mau terima dia tu, lantik dia. Situ maknanya Sayyidina Osman ni pun tak betul juga ni. Pilih kasih. Orang menantu dia tu builah, biar tak betul pun. Situ dia nak perginya. Sebab tu kata bahaya. Tak ada kena-mengena dengan Marwan. Sebab ni hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, saya boleh cerita, kalau lah ini anak cucu Marwan, dia tidak baiklah dengan Marwan. Ni dia ganti Marwan. Itu benda. Jadi tak boleh pergi. Kalau nak kata anak cucu Marwan, sama sekali tak boleh. Lepas tu Marwan sendiri pun tak setuju. Marwan kata, laknat Allah ke atas mereka, budak-budak ni. Laknat Allah ke atas mereka, budak-budak ni. Abu Hurairah tak kata laknat warga pun anak cucu demo, misalnya. Tak ada kata. Ataupun sindir-sindir kau, tak ada. Marwan pun tak suka juga lagu tu. Maknanya dia bukan jenis tu. Bukan jenis nak lantik budak-budak yang tak ada pengalaman, yang tak erti ke apa satu. Dia tidak jenis tu. Sebab itu dia laknat. Dan Nabi SAW kata, binasa di tangan ataupun oleh budak-budak Quraisy. Di sini Quraisy ni Bani Umayyah saja, anak Muawiyah kau ataupun ni keturunan Marwan ini, Quraisy di sini. Padahal Quraisy Nabi kata bukan Bani Umayyah, bukan Bani Marwan dia. Tapi bila tubik hadis hak lain, la yazalu hadha ad-din azizan ila 12 khalifatan kulluhum min Quraisy. Quraisy itu tak termasuk pula buat Bani Umayyah ni. Padahal Nabi sebut Quraisy juga. Kalau Quraisy ni tak termasuk lain Bani Umayyah, sepatutnya Quraisy itu masuk. Seorang dua kau suka kurang, dia tak sembilan. Agama ini akan terus kuat, kukuh hingga kepada 12 orang khalifah. Semuanya Quraisy. Semuanya Quraisy. Quraisy itu tak sembilan pula. Bani Umayyah bapa. Sini Quraisy bila pokok tu saja, tak bila orang lain. Allah hak tak molek, bila demo. Kalau Allah kau molek, buat demo tu. Apa cerita di sebenarnya? Inilah orang panggil penyelewengan sejarah. Penyelewengan sejarah. Benda-benda ni kita tengok terpengaruh ni bukan orang-orang kecil. Lama dah. Orang kena racun ni, ulama-ulama pun kena juga terpengaruh. Sebab tu misalnya kita tengok dalam Hasyiah, ada juga dia waktu tubik sikit. Ada juga terpengaruh tu. Sikit sebanyak kena. Fitnah ni kalau dah sebar, dia kena dah sikit sebanyak. Kena sikit sebanyak. Padahal hanya tak ada kena mengena. Kalau dalam hadis tu, kalau nak kira hadis tu, hadis Bukhari Muslim tu, sampai 12 imam, 12 khalifah, agama ni kuat. Nabi kata agama ni akan kuat. Mana adanya? Hingga 12. Apa makna hingga? Siapa kau 12 imam? Berturut-turut lah. Itu makna hingga. Memang pun dalam sejarah kita tengok, memang di zaman pemerintahan Bani Umayyah, di situ 12 tu cukup sekat tu. Sekat pokok dia. Bani Abbas tak pergi dah. Zaman Bani Abbas mula pecah dah orang Islam. Khalifah ada, tapi hak lain mereka cara dia sendiri. Tak ada dah kata kesatuan seperti di zaman Bani Umayyah. Dan bahasa Arab tu diutamakan seperti zaman Umayyah, tak ada dah di zaman Bani Abbas. Terutamanya di zaman kemudian Bani Abbas tak ada. Molek tu, molek. Di zaman mana? Di zaman Bani Umayyah lah. Spanyol tu duduk di tangan Islam. Spanyol tu jatuh di tangan Islam. Lepas tu di zaman siapa? Spanyol tu hilang daripada tangan orang Islam. Perat 1/3 dunia ni yang dihuni manusia pada ketika tu Islam, kuat Islam. Siapa Islam? Siapa dia? Siapa ke Pakistan? Siapa ke India? Islam ni zaman siapa? Zaman Bani Umayyah lah. Hak ni tak boleh. Sebenarnya musuh Islam dia tak suka tengok sejarah Islam yang gemilang, yang molek tu dibaca. Dia tu, sebab tu dia cuba hapus, tutup tu. Dia cuba buruk-burukkan. Salah satunya hadis ni betul lah ada dalam Bukhari ni, dia ambil. Padahal tak boleh, tak ada kena mengena ni. Quraisy ni luah Quraisy ni. Bani Abbas pun Quraisy juga. Tidaklah kita kata Bani Abbas tu tidak betul, tapi apa yang pergi letak atas Bani Umayyah tu saja apa?
Kalau hadis 12 imam hingga kepada 12 khalifah tu